Paling menakutkan, kau tak sedar pun otak kau tengah rosak perlahan-lahan. Tahu tak apa itu brain rot? Brain rot ni adalah otak kau dah biasa dengan benda kosong. Contohnya kita scroll TikTok, video lawak, drama, musik, benda-benda yang tak bermanfaat. Sampai yang terlalu teruk, kita dah tak boleh nak fokus benda yang penting. Itulah brain rot dan itulah yang banyak berlaku sekarang ni. Kita tak sedar otak kita tengah rosak perlahan-lahan. Bahaya kan? Daripada brain rot ni, kau tak boleh nak fikir panjang, susah nak hadam info. Buat kerja sikit dah letih. Kau tak boleh nak fokus. Bila orang ajak bincang sesuatu, kau akan jadi blur. Banyak kerja yang akan jadi tergendala. Satu-satunya jalan keluar pada brain rot ni adalah self-discipline. Disiplin diri. Bukan cari motivasi hari-hari, tapi kau kena cut benda yang perlu. Sejujurnya aku pun pernah melalui benda ni. Tapi sekarang aku dah dapat atasi dan sekarang aku tengah usahakan satu benda ni yang bantu aku fokus, bina mindset, bina income, rasa hidup makin terarah. Aku bina disiplin ni dengan mencari matlamat yang baru dalam hidup aku. Daripada situlah aku dapat keluar daripada penyakit brain rot ni. Ia adalah satu penyakit yang kita tak sedar sebenarnya. Kalau kau pun rasa benda yang sama, tak kau terlalu penat dengan benda yang tak penting, kau mungkin tengah mengalami brain rot ni. Dan maybe dah sampai masa kau kena mula semula. Perubahan tak perlu drastik. Start slow pun tak apa. Bina disiplin baru. Klik beg biru, kita bina satu disiplin baru yang boleh kita growkan kita punya disiplin dan pada masa yang sama boleh tambah income kita. Ajar matlamat yang baru untuk jadi diri kita yang lebih baik daripada sebelum ni.